mereka akan berpusu-pusu di sistem minyak untuk dapatkan penjimatan minyak bersubsidi ini. Kerajaan akan menyasarkan subsidi minyak RON 95, di mana 27 hari bulan September adalah untuk anggota polis dan tentera, 28 hari bulan adalah untuk B40 dan 30 untuk semua. Ini dilakukan untuk mengelakkan daripada kesesakan dalam tempoh pada 30 hari bulan tu. Bermakna kalau kita buka semua pada tempoh yang sama, mungkin mereka akan berpusu-pusu di sistem minyak untuk dapatkan penjimatan minyak bersubsidi ini. Jadi di situ kita akan hadapi masalah. Sebab itulah dibuat secara berdikit-dikit tu, 27 dilaksanakan untuk tentera dan polis, 28 untuk B40 dan 30 untuk keseluruhan. Jadi ini adalah satu pendekatan untuk mengelakkan kesesakan. Kaedah ini di mana kerajaan menggunakan kad pengenalan untuk mengenal pasti ataupun verify seseorang itu layak atau tidak untuk menggunakan subsidi ini adalah satu kaedah di mana setiap orang itu mereka dapat ditentukan berapa kotanya dan berapa dia gunakan. Ini satu kaedah yang baru lah, di mana di situ setiap pengguna yang ingin menggunakan ataupun mendapatkan subsidi menggunakan IC. Jadi untuk mengelakkan kesesakan juga, di sana ada beberapa ruang diberi. Pertamanya, kalau kita tak gunakan IC, ada satu kaedah lagi, iaitu kita gunakan aplikasi. Seperti kalau di Petronas ada aplikasi Settle. Juga di tempat lain, umpamanya di Shell sebagainya, boleh gunakan Touch and Go. Jadi ini aplikasi yang ada ini adalah untuk mengelakkan daripada pengguna setiap masa menggunakan IC itu. Jadi tak perlu semak IC lagi, hanya mereka dah install ataupun download aplikasi ini di dalam handphone mereka, so mereka boleh membuat pembelian dan bayaran melalui aplikasi ini. Dan aplikasi itu telah ada kaedah untuk mengesahkan sama ada dia layak ataupun tidak. Jadi tak perlu lagi gunakan IC di kaunter.